kan. Apa lagi? Dia tak tahu. Let's go, let's go. Okay, jom. Kita dah tak boleh laju sebab ada banyak bonggoi. Ada lagi ke depan kereta? Pegang ni. Ya. Okey. Ada dia kan nampak tahu. Dapat juga ada nak. Tanah. Okey. Lawan ni kita ada dekat Pantai Ruat. Pantai Ruat tu ke pantai kampung kita lah. Saya nak cuba tengok sunset. Cuba tengok tak jauh mana dah tu sunset. Matahari nak terbenam tak jauh mana dah. Kita tunggu sampai matahari terbenam. Okey. Kita cuba tunggu sampai matahari terbenam. Kawasan ni dia jadi macam dengan ada landai sikit lah, boleh jalan-jalan. Tapi cuma takut terjerulis lah. Cuba tengok bukit tu. Dia macam landai sikit, ada tempat untuk jalan-jalan. Okey. Okey. Kita tunggu sunset. Saya kita cuba buat time lapse. Kita tengok macam mana. Okey. Jom. Okey, hari ni kita balik sebenarnya kita nak pasang CCTV dekat kita punya bukit. Tapi bila kita sampai tadi, ada beberapa barang memang kita tak prepare lah. Bila kita tak prepare barang, jadi kita tak boleh pasang CCTV tu. Jadi kita ambil keputusan kita akan pasang pada hari lain. Hari ni kita ronda kampung. Kita tengok apa ada di Ruat. Lama kita tak balik. Hari ni kita dah balik dah. Tengok sunset. Tengok sunset. Time lapse. Okey, jom. Kita ronda-ronda lagi lah. Mula-mula kita nak tunggu sunset, tapi macam lambat lah. Kita ronda-ronda dulu, saya baru kita tunjuk lagi view macam mana. Kita ronda-ronda dulu. Ni kalau tambak macam ni, kalau kita jalan ikan syok ni. Kakak dia pendiam. Kakak dia tak mau sembang. Tak mau sembang kena ke dia. Okey, kita akan naik motor. Okay, let's go. Ronda-ronda dulu. Ada banyak tempat cantik kat sini. Tarik kak, tarik. Tarik. Kuat. Tarik. Okey, naik. Jom kita ronda. Tak kunci tak tahu tak mana ni. Mana kunci? Kunci motor mana kunci motor?
Pegang. Okey, jom let's go. Panas sikit. Okey, ni kita punya port wajib lah kalau kita balik kampung. Tak sebab apa? Cuba tengok belakang. Gunung Jerai. Tengok Gunung Jerai, sawah. Cantik kan? Daripada sana, sebelah sana tengok macam mana pemandangan dia. Gunung Jerai, dan sawah padi. Okey, memang cantik. Okey. Dia di belakang depan kita ni ada pantai, di belakang ada bukit, di tengah ada pokok sawah, di tepi ni ada banyak ikan wan. Ikan wan memang banyak. Ni kawasan dia, memang kawasan dulu kecil-kecil memang kita tangkap ikan lah, ikan darat. Okey, dan ni kita punya fotografer, kita punya videografer kita lah. Okey, ni hari ni kita naik jentera ni. Okey, ni jentera kita hari ni. Okey, kalau nak tahu tiap-tiap kali kita balik kampung, ni tempat kita akan singgah lah. Tempat kita punya singgah lah, maksudnya tempat wajib kita singgah. Jom kita nak pergi makan, kita nak makan rojak dengan kakak. Jom. Okay, let's go. Kat sini agak ada satu tempat tau, dia macam tempat kita minum air. Kalau tak penuh boleh singgah, kalau penuh tak singgah. Mana dia pakai baju Melayu kan? Ada drone je. Ada drone no. Tak apa. Buat apa ingat? Yang benar-benar sana tu. Bayar ya apa?
Oh, baju-baju Melayu bagai. Pakai baju raya lah kakak oi. Hari ni orang raya oi. Ni Caribbean campsite. Cantik. Ni kita panggil Kuala Ruat. Tapi memang cantik pemandangan dia. Kita akan cuba record time lapse kat sini lah sampai matahari terbenam. Jom. Okey, kita dah sampai dekat betul-betul depan Kuala Ruat. Kita cuba record time lapse. Tapi sebelum tu kan, nak tengok tak pemandangan daripada sini. Memang cantik kan. Cantik kan. Tu ada masjid tapi tak siap lagi kat situ. Cantik kan. Okay. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Okay, dah settle kita punya sunset. Okay, sekarang pun dah maghrib dah. Masa untuk kita balik. Jom tengok. Maghrib lagi cantik tau dia punya pemandangan kat sini. Tapi dah sampai masa untuk kita balik. Kakak, let's go.